Berita ini dah viral, berita ini dah gempar. Tindakan PAS menyalahi hukum syarak. Roll. Setelah saya meneliti maklumat daripada pihak kerajaan negeri dengan saya hubungi 2-3 orang kepimpinan dan saya compare note dengan maklumat daripada penduduk yang mengusahakan tanah ini, maka kesimpulan yang saya buat ialah tanah ini telah diusahakan oleh mereka selama tempoh 18 tahun dan mereka telah mendapat hasil dan mereka mengusahakan dengan pengetahuan kerajaan, bahkan dengan bantuan kerajaan mengurusi Jabatan Pertanian. Maka pada hukum syarak, tanah ini milik mereka. Nampak? Yes, memang tak disangka kerajaan yang kononnya memperjuangkan Islam sekarang ni merampas tanah yang diusahakan oleh 96 orang dan telah pun mengeluarkan hasil selama lebih daripada 18 tahun. Projek adalah projek kerajaan negeri, bantuan daripada kerajaan negeri dan memang dalam pengetahuan kerajaan negeri. Tiba-tiba kerajaan negeri nak interrupt, nak masuk dan nak rampas apa yang kerajaan negeri telah restu. Nampak? Ada pun usaha kerajaan negeri untuk menagihkan tanah ini kepada 600 penduduk dengan alasan berbanding hanya 100 orang yang dapat manfaat, lebih baik saja 600 orang. Ini adalah tindakan yang salah. Kenapa? Kerana salah mengambil tanah yang telah jadi milik orang pada hukum syarak. Dan bila mana dikatakan tindakan PAS ini menyalahi hukum syarak, bermakna apa tuan-tuan dan puan? Yes, haram hukumnya. Yang paling pasti hujah Dr. Muhammad Khairuddin ini tidak boleh dipandang ringan. Dan saya makin nampak kena Terengganu belum lagi melaksanakan hukum hudud. Sebab dalam kes yang mudah ini pun mereka gagal untuk mengendalikannya mengikut hukum syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.